Kita dah dapat dah. Nak beli ikan apa pula ni? Kita boleh lagi. Assalamualaikum. Hai. Welcome back to our YouTube channel Cerita Kami. Good morning. Okey, pagi ni kami nak pergi mengai lagi, nak pergi mancing lagi kat Kelong Pulau Aman. Tapi kali ni tempat lain pula, okey? Hari ni kita ada tetamu istimewa. Seorang ada naik kereta kat belakang. Seorang lagi dekat belakang. Adik kita. Okey, hari ni nak ikut Seri di sekolah ni bolehlah bawa dia. Sekejap lagi dia balik dengan adik Pang. So, tengok montaj dulu. Okey, hai. Guys, kita sampai dah Kelong kita. Kali ni kita duduk Kelong lain pula. Kelong ni satu je. Kita je duduk sini. Fisherman kita nak Kelong alone. Memang alone lah. Seorang dia kat sini. Kelong alone. Dia seorang je kat sini. Dia seorang je. Dia sebiji je. Kita tengok ada apa kat sini. Ada tandas. Ada dapur. Kat atas pun ada. Nak rehat. Budak tu. Budak tu dah nak makan dah. Nak kelaparan. What? Budak ni. Kelaparan. Pagi-pagi breakfast. Kita tengok ada hasil ke tidak. Okay, hari ni. Harapnya ada hasil. Tandah dah. Tandah dah. Tandah dah. Sini kena hati kena sikit. Hati kena kentai duk sini. Jiwa apa? Jiwa seorang pemancing. So soleh. Okay, kita makan dah breakfast tu. Zas. Okay, kita bawa ni hari tadi mak bekaikan keropok apa ni? Mak bagi keropok garing gulung. Nasi lemak. Ikan goreng tu ada banyak. Dia orang sedekah kat kampung dia. Rezeki dah. Dalam ni ada lagi. Bukan. Jadi kita beli. Ada jajan, ada roti, ada Maggi, kicau. Dan menikmati dulu, okay, makan dulu. Meanwhile. Okay, fisherman kita dah mula masak apa ya? Tangkai dah. Perangkap ikan. Sama lagi. Tapi buat apa? Rambut senangin. Tak tahu lah bila senangin ke tak. Apa rambut senangin? Tak tahu bila senangin ke tak. Adik buat apa? Beli nak belajar. Belajar. Dia buat apa? Adik ikat? Ikat dia lah. Ikat perut. Ikat perut tu saya. Ikat perut hati awak. Ikat perut hati. Tiba kuat.
One eternity later. Okay, kita dah dapat dah. Dapat dah guys. Kita makan guys. Oh, apa bubur tu dapat tu. Oi, layan tu. Yang. Alright tu. Alright. Tekan sok lagi Mikai. Nak tekan sok tu tekan sok. Nah. Cepat tak sabar tengok ni. Hah? Weh, boleh kari tu ni. Hah? Ikan apa? Hah? Kawan lah. Wow! Woo! Wah. Alhamdulillah. Woohoo! Satu kemenangan. Besar enggak ya? Lega. Oh tu dah. Ikan kari bawah. Oh mas. Sempoi ya. Okey. Kelong ni sempoi ya, betul ya? Kita guna apa? Cepik tu lama tak guna apa berkarat dah. Ni lama tak guna. Ni hasil pertama kita. Bawai emas yang mendarat oleh Hakimi. Hakimi, dah tunggu api pula lepas ni. Kita tengok api pula boleh angkat apa? Cakap merah. Ketak tangan. Okey, kita simpan dalam sarung. Harap-harap dapat penuh sarung lah hari ni. InsyaAllah. Pak Abid, kasih apa? Kasih luncur. Makan nasi. Makan nasi. Aduh. A few moments later. Adik pak kita dah boleh dah ni ikan. Oi, melengkung elok. Nak beli ikan apa pula ni? Habis. Senangin. Orang yang dapat ikan kita yang rebak. Hah? Demi belah mana? Ha. Mula putih baru saya. Lagi santai kawan. Menunggu ikan. Boleh sekok. Lambat sikit nak boleh. Cantiknya hari ni. Oh, weh kepala aku. Kepala. Langgak benda ni. Ternyarut. Bunyi loceng pula. Si Api nak melari macam ni. Dah si Api tak lari macam ni bunyi loceng. Sini dapur pun ada. Ronda-ronda kat belakang. Tak besar sangat. Kelong tak besar sangat macam hari tu. Dia betul-betul tengah lah juga. Nak pergi ke JT tu jauh lah juga. Kita tunggu lagi kot ada hasil lagi. Saya dapat dah adik ipar nak pegang kat tukar tapi kecil. Kita lempak balik. Eventually. Cantik kan? Cakap cantik kan dia kat sini. Dapat ke? Ada yang manggil. Oh. Hah? Boleh? Pit? Ikan apa? Hah? Putus habis? Alamak.
Boleh lagi adik ipar kita. Boleh ikan apa pula kali ni? Nak sok beritahu. Ikan biasa? Tukar lagi? Oi, banyak yang tukar. Tukar lagi. Kali kedua Afiq dapat. Wow. Oh, bersilang. 12 seconds later. Adik ipar boleh lagi guys. Tukar lagi. Memang adik-beradik dia datang tu rasa dah. 3 ekor dah tukar. Adik-beradik tukar ni. Angkat lagi. Kena ambil ekor-ekor. Dia duduk naik ya ni. Oh, lagi tu lemah. Buat tempat lemah tu. Tapak tu saya. Tapak Sulaiman itu keturut. Lagi tak ambil donate tu lah. Kali ni Afiq dapat akan tukar. Adik-beradik takut tukar. Okay. Tunggu pula ikan apa lagi guys. Adik ipar kita boleh lagi ikan guys. Tengok ikan apa yang akan timbul. Jaga Afiq. Ha? Senangin kot? Amin. Senangin ke? Siakap ke? Nak sop tak? Jaga jangan pergi ke bawah. Boleh tak Afiq? Abang tengok sama mantan Afiq tak? Aku tak risau. Abang. Ambil sop. Cepat. Sat. Dia duduk main tarik tu. Kat bawah je. Ikan apa yang? Ikan bawal ke? Wah, yeay! Kari ikan. Yeay, hebat padu lah. Mantap. Tengok. Tak guys. Tak coy. Mantap coy. Ikan apa yang? Ikan bawal kan? Repuh. Ikan repung. Ada lagi tu makan. Makan lagi. Bunyi lagi loceng. Ish. Dia main tu, dia merah. Dia merah. Dia memberi. Boleh? Ada. Tadi dia makan ujung-ujung je. Tu dia boleh sengkok lagi ikan rapuh. Oh, ingat dia nak betul dah tadi. Masuk bawah tu. Sebab lagi. Kali kelima dah naik. Okey, kan? Apa? Okey. A few moments later. Kita boleh lagi. Ada lagi guys. Ada lagi. Kita boleh ikan lagi guys. Ikan apa yang naik, yang timbul. Kita tukar lagi. Tempat dia lah tu tukar tu. Best. View cantik view. Boleh pula ke? Ha? Ada? Tukar juga Iva. Tempat dia. Apa dia? Tak naik-naik lagi. Hah? Bukan? Hah? Duri. Ikan duri guys. Mana? Dia besar juga. Yeay, ikan.
ikan ni best. Ikan ni syok best. Ikan best. Tak punya gambar tapi takut. Okey, rezeki kita hari ni hasilnya alhamdulillah banyak jugalah dapat kali ni. Dia ikan bawal, ikan senangin lagi ya, kerapu. Semua fresh. Semua tak kena ais ya. Siapa lagi dapat senangin gerut. Ketam pun ada guys. Ketukar. Apa? Banyaknya rezeki kita hari ni. Boleh buat gulai. Gulai Penang mari. Boleh repeat lah. Okay. Bawa mask kau. Agak. Ikan tu hidup lagi. Tak boleh kepik bahaya. Petam tak boleh ambil lagi ke? Jaga, you kepit. Petam. Apa? Apa 2 ekor? Wow. Baby Senayan. Baby Senayan. Baby Senayan. Ngandung. Ya. Lele ni lah. Tukar dah. Tukar 4 ekor. Senangin ni seronok mau buat kari. Banyaknya tukar yang 4 ekor ni, bukan 4 ekor ni. 6 ekor tukar. Baju dah habis dah. Alhamdulillah rezeki kita hari ni, okey. Balik dah. Ikan duri susah yang ambil, ikan duri kecil. Ikan gelama. Syok best. Syok best please. Syok-syok kan, dapat banyak kan. Best. View pun cantik. Dah. Kami yang mengai. Kita mengail mimpi. Okay, alhamdulillah ni rezeki kita. Nak balik dah. Jangan lupa like, comment, subscribe, okay? Zas. Meanwhile. Bola. Uyuh. Besar. Api terkejut. Tu. Kau terkejut. Cepat, mau tekat gambar satu. Okay guys, kita pun dah sampai dah kat darat. Penat panjat bukit. Okay, alhamdulillah. Banyak juga hari ni hasil, okay. Nak gerak balik dah masing-masing. Ayah balik Lok Start, dia balik Bye. Bye. Okay, jumpa lagi. Thank you yang mana tengok video kami. Jangan lupa Like, comment, share, share, subscribe. bye. Bye.